Perikatan Nasional PN Selangor menyatakan kesiapsiagaan penuh jentera mereka menjelang pilihan raya umum 16 PRU16 dengan sasaran untuk mempertahankan serta menambah kerusi di Selangor termasuk di Kuala Kubu Baharu. Hari ini telah selesai pelancaran jentera Perikatan Nasional Hulu Selangor yang mana ianya bertujuan sudah pastilah untuk menyatakan bahawa Perikatan Nasional Selangor Hulu Selangor telah bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kami juga nak memaklumkan ataupun nak menyatakan di Hulu Selangor ini kita juga bersedia untuk mempertahankan kemenangan di peringkat di Parlimen Hulu Selangor 2 don, dan juga kita insya-Allah kita akan rampas 1 don lagi di Kuala Lumpur baru. PN Selangor menegaskan bahawa jentera pilihan raya di negeri itu kini berada dalam keadaan siap siaga penuh dengan fokus utama mempertahankan kerusi sedia ada serta merampas tambahan kerusi di Kuala Kubu Baharu. Menurut kepimpinan PN, pelancaran jentera di peringkat negeri telah selesai dan gerak kerja kini digerakkan di semua kawasan sebagai persediaan menghadapi PRU16. Sebenarnya semua negeri-negeri sudah pun kita buat arahan pun sudah lama. Dan di Perak sendiri pun kita telah melancar, peringkat negeri pun kita telah pun lancarkan. Dan semalam saya di kawasan tanah pun kita sudah pun lancarkan. Artinya semua kawasan-kawasan ini berada di dalam mood jaga-jaga, mood kesiapan untuk nak menghadapi pilihan raya yang ke-16. Siapa yang kita kalau buat cepat pun okey, buat lambat pun okey. Perkara itu menunjukkan bahawa jentera pilihan raya PN berada dalam fasa aktif di seluruh negara, termasuk di Selangor yang telah menggerakkan persiapan di semua peringkat. Memang ramai yang datang himpunan semalam. Hakikatnya memang ramai. Yang mana kita menyatakan pada wartawan ketika itu yang saya dimaklumkan 5 orang yang asalnya yang kita pernah datang. Tetapi yang hadir itu melebihi. Dan boleh tengok video-video yang kita boleh tonton. Jadi ini semua adalah dia cuba nak menyatakan kepada orang lain bahawa sia-sia. Bagi saya itu satu kenyataan yang bodoh. Istilahnya adalah kenyataan yang bodoh dan cukup jelas. Ia ingin menyatakan bagaimana prinsip kita untuk mempertahankan sistem kerajaan insya-Allah. Walaupun terdapat pihak yang cuba memperkecilkan jumlah kehadiran, PN menegaskan bahawa sambutan yang diterima adalah besar dan menunjukkan sokongan yang semakin meningkat di lapangan. Sistem pendidikan satu berkenaan atas 152, berkenaan dengan atau pendidikan, sebagaimana juga berapa banyak sekolah-sekolah agama tahfiz yang ada saya ingat ratus tahfiz yang mereka sijilnya tidak diiktiraf. Berapa banyak pondok-pondok yang tidak diiktiraf. Mak bapak hantar situ, dia tahu anak dia memang tak ada kerja keadaan, anak dia sijil dia tak iktiraf, mengajilah hebat macam mana pun, hafal macam mana pun, tak boleh untuk nak kerja dengan salah keadaan kerana sijilnya tidak diiktiraf. Itu jelas. Begitu juga yang ketiga, saya masih ingat waktu itu pada sekolah saya di Kuala Islam, saya memiliki sijil. Sijil kami dulu sijil yang diiktiraf, boleh belajar tahun 1 di Al-Azhar, sijil tinggi khas STK. Dan juga sekolah lain yang ada Pak Senawi sebagainya yang layak untuk masuk ke Universiti Al-Azhar tahun 1. Tetapi kerajaan telah buat polisi nak pergi Mesir, syarat dia mesti ambil stamp CJ Tinggi Agama Malaysia. Syarat dia barulah awak boleh pergi. Jadi kami boleh terima, ambil stamp, kemudian kita ada di kalangan pelajar yang ambil stamp boleh belajar sana. Ini keadaan dia. Bukan kita soal ini sekolah Cina. Atau orang Cina dia hantar sekolah dia ke sekolah universiti, sekolah Cina. Dia tahu sebab dia mungkin dia nak jaga bahasa, nak jaga budaya sebagainya. Tak ada masalah. Itu mempunyai pendemokrasian dalam pendidikan. Soal pengiktirafan, soal isu yang lain. Macam mana juga kita hantar anak-anak kita di tahfiz, hantar anak kita di pondok. Kita tahu anak kita tak diiktiraf oleh sijil kerajaan. Saya tegaskan kepada dalam surat MT bonus, kita kena clear. Kita tak nak kita janji populis. Bahaya janji populis. Nanti besok janji itu termakan kerana kita telah melanggar apa yang terdapat lembagaan kita berdasar. Dari segi dasar, PN menegaskan bahawa sistem pendidikan negara perlu difahami dalam kerangka peraturan sedia ada, termasuk melibatkan institusi agama serta kepelbagaian aliran pendidikan di Malaysia.